Okey, Chevron dia telah memohon minyak dan gas blok yang besar di Indonesia. Satu perkara yang sangat mengejutkan lah. Chevron adalah salah satu syarikat multinational company di Amerika Syarikat. Kita tengok Tan Gerang, Indonesia, Mei 20. US oil major Chevron is interested in exploring and developing oil and gas asset in Indonesia with sizable reserve. Okay, US adalah salah satu syarikat minyak yang terbesar, iaitu Chevron. Dia telah berminat, nak explore dan membangunkan aset minyak dan gas di Indonesia untuk sesuatu sizable reserve lah. Reserve tu telaga minyak dan gas di sana. Jadi Joko Siswanto ni adalah pengerusi untuk upstream dan upstream oil and gas regulator SKK Migas. So SKK Migas ni adalah salah satu syarikat government yang dilantik oleh kerajaan untuk menguruskan minyak dan gas. Jadi Chevron is seeking blocks with potential reserve of around 15 trillion cubic feet of gas. Joko said, adding that the company is currently in an early evaluation of some of those potential assets. Jadi Chevron ni dia telah memohon blocks potential reserve dalam lingkungan 15 trillion cubic feet of gas. Jadi 15 trillion ni bukan sikit, satu angka yang besar. Kalau kita nak umpamakan dia ni, 1 trilion pun dekat-dekat dengan 3.5 billion dolar. So satu pelaburan yang sangat besar. Jadi dia kata, Joko ni berkata company tu masih lagi dalam tempoh evaluation untuk tengok potensi aset-aset Indonesia ni. Tengok lagi. Indonesia will offer blocks in Bali or other parts of eastern Indonesia. Jadi kerajaan Indonesia mungkin akan consider permohonan Chevron ni. Jadi we regularly engage with SKK Migas. However, as per our long-standing policy, we do not discuss the details of these engagements. Cameron Van As, a spokesperson for Chevron Asia Pacific, told Reuters by email without providing further details. Jadi Cameron Van As ni antara salah seorang spokesperson, juru cakap untuk pihak Chevron Asia Pacific ni. Dia tidak membuat apa-apa lagi perbincangan lah apa yang berlaku antara Indonesia dengan Chevron lagi. Jadi sejarahnya Chevron dia pernah keluar daripada Indonesia pada tahun 2023. So 2 tahun lepas lah. Apabila kepentingan dia in Indonesia Deepwater Development after a change in facility design stock development. Jadi dia menyerahkan kepentingan dia tu kepada kerajaan Indonesia balik setelah dia keluar, dan dia sekarang ni 2025 dia berminat balik untuk melakukan pelaburan di Indonesia semula. Jadi located in Makassar Strait of the island of Borneo, IDD consists of 2 project. Dia ada 2 projek, satu di Bangka dan Gendalo Gehem, with combined recoverable gas resource of nearly 3 trillion cubic feet. Jadi projek IDD pun baru bernilai 3 trilion. So dia 5 kali ganda apa yang dipohon oleh Chevron tu. Jadi apa-apa pun kita ucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan Indonesia kerana Chevron salah satu syarikat US multinational company yang
boleh dikatakan gergasi lah minyak dan gas ni, yang berminat untuk membuat pelaburan dan gas dan oil exploration. Jadi uh, menambah lagi uh, pendapatan negara untuk kerajaan Indonesia.